Harga emas tengah tinggi, patutkah saya jual? Jadi mentor saya pesan tuan-puan, jangan jual emas melainkan ada 3 keadaan ini sahaja. Yang pertama adalah bila dah capai matlamat. Contoh, kita simpan emas sebanyak 100 gram untuk kita pergi ke haji. Cukup 100 gram dan harga emas tengah tinggi ni, ambil peluang untuk jual balik emas tersebut kepada mana syarikat kita beli dan boleh gunakan duit tersebut untuk pergi haji. Yang kedua adalah apabila kita dapat tukarkan kepada aset yang lebih bagus. Contoh, emas tak memberi kita pendapatan dan hartanah memberikan kita pendapatan. Jadi apa kita buat? Kita simpan emas sampai dah banyak, kita convert emas tersebut, kita jual emas tersebut dan kita tukarkan ke dalam bentuk hartanah untuk disewakan. Yang ketiga adalah apabila dana kecemasan dah habis. Dana kecemasan adalah 3 ke 6 bulan gaji, boleh disimpan dalam ASB ataupun tabung haji. Dan bila berlaku apa-apa kecelakaan dan kita perlukan duit yang lebih banyak daripada 3 ke 6 bulan gaji, bolehlah anda jual emas anda untuk tampung perbelanjaan dana kecemasan anda. Kalau anda ingin mulakan tabungan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh klik button sign up untuk saya bantu anda dengan sebaiknya.